Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem Adrentih yang bergenre sukan. Tajuknya ialah Gold. Ini ialah sebuah filem yang bagi aku pertama kali lah Adrentih ni buat filem bertema kesukanan. Dan paling penting sekali dia sentuh tentang badminton. Okay, of course lah dekat Malaysia ni memang kita tahu badminton adalah sukan yang paling penting, okay, selepas bola sepak. Dan in fact kita pun Malaysia terkenal dengan filem-filem bukan terkenal dengan atlet-atlet badminton. Sebelum ni kita ada Lee Chong Wei punya movie, lepas tu kita ada Olympic Dreams dan a few lagi badminton punya movie aku tak ingat. Okay, kita akan bercakap pasal filem Gold ni yang mana boleh di stream dekat Prime Video. Tapi sebelum tu kita intro. Baik, Gold merupakan sebuah filem biografi, kisah tentang atlet yang mewakili Olimpik, tak silap, di Tokyo. Betulkan kalau aku salah. So sebelum ni tidak pernah ada kejohanan badminton dalam Paralimpik. Okay, so ini adalah kali pertama, dan kali pertama ini jugalah menang. Okay, Malaysia menang menewaskan Indonesia. Aku sendiri pun sebenarnya aku tak pernah ambil tahu pasal sejarah Paralimpik ni. Tapi selepas aku tonton movie Gold ni, aku do some research and wow, okay, the story is great. Dan aku sendiri pun automatically rasa nak tengok dan faham balik apa yang sebenarnya berlaku dan bring back, okay, kenangan Paralimpik yang bersejarah ini. So movie ni approach dia itulah, orang kata, untuk buatkan kita sebagai penonton yang tak tahu akan lebih tahu berkenaan dengan sejarah ni. Dan dari segi pengarahan, aku nampak yang Adrentih memang cuba untuk buat sesuatu yang lain lah untuk sebuah filem bertemakan sukan. Aku nampak yang dia adalah pengarah yang ada vision. Cuma kadang-kadang bajet lah mengekang tu. Dalam filem ni aku nampak yang kekuatan yang cuba ditampilkan dalam filem Gold ni ialah visual. Okay, macam mana dia nak paparkan sebuah perlawanan badminton yang orang kata begitu energetik, boleh bagi ketegangan kepada penonton. Dan bagi aku ianya berjaya. Dia bukan sebuah filem yang hanya point and shoot orang main badminton. Tak, dia ada a few shot-shot yang bagi aku agak menarik, sekaligus memberikan filem ni quality visual yang agak bagus lah. Agak bagus. Dia tak macam filem Malbat tu. Malbat tu mungkin aku rasa ada masalah sikit kot in term of budget CGI. Tapi dalam filem ni tak sebegitu. So lakonan-pelakon utama dia pun cantik, cun. Paling penting sekali Farid Kamil lah sebagai Misbah Siddiq. Cuma bagi aku expect movie ni akan lebih fokus kepada macam mana dia nak go through ke Paralimpik. Tapi movie ni dia start daripada kecil sampai ke besar. So dia jadi macam terlalu banyak benda yang nak diberikan dalam filem ni, sekaligus membuatkan kadang-kadang the first half tu memang agak draggy sikit lah. Dia draggy bukan draggy kata bosan. Draggy sebab we don't need all that things. Kita perlukan macam mana ketegangan di antara watak Rashid Siddiq tu, bukan Misbah Siddiq, dia silap, Rashid Siddiq tu dengan watak utama kita. So bila watak tu sampai dekat pertengahan filem, dekat 30 minit nak habis, baru ketegangan itu ada, dia jadi macam bosan lah. Sebab benda-benda yang berlaku dekat awal filem tu bagi aku boleh dikisahkan melalui flashback ke depan ke belakang. Itu aku rasa lebih bagus bagi akulah. Tapi mungkin Adrentih dia ada fikiran yang lain. Mungkin dia nak cerita ni straightforward supaya orang lebih faham perjalanan watak utama kita ni daripada kecil, macam mana mak dia halang dia, kemudiannya ayah dia meninggal, and all this motivation tentang reality dunia badminton and so on. So bila benda-benda macam tu, dia macam out of focus sikit bagi akulah. Sebab aku rasa movie yang macam ni, sebab kita dah dipromote tentang kita nak tengok macam mana dia sampai ke Tokyo Olympic tu. So bila benda ni diceritakan secara direct macam tu, dan kadang-kadang watak lakonan Farid Kamil ni pun sendiri muncul dekat setengah jam terakhir tu, baru dia betul-betul bagi impact. So benda tu jadi macam lama lah menunggu. Benda yang menarik
okay, dalam filem Gold ni ialah Adrian Teh cuba buat breaking the fourth wall. Benda ni adalah jarang dibuat, dan Malaysia, setahu aku Laila Isabella pernah buat dulu, Rashid Sibir. Adalah few movie lagi tapi aku tak ingat. Tapi movie yang aku ingat Laila Isabella. Dan Gold pun buat style yang sama, which is very good. So ada a few things yang tak boleh di-explain secara visual, di-explain dengan secara dialog, tapi melalui breaking the fourth wall. So it's kind of good movie bagi aku. Percubaannya agak menjadi, cuma there are some kurang sana sini lah, but it's a good movie. Movie yang inspirational, dan bagi aku antara perkara yang bagus lah untuk industri filem tempatan bila Adrian Teh cuba untuk buat filem bertema sukan yang melibatkan atlet Paralimpik negara. So aku bagi filem ni 3.5 bintang. Gold boleh di stream dekat Prime Video. Kita jumpa lagi di video akan datang. Wassalamualaikum.